Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Harin. Tuh, nampak tak? Ada yang request untuk minta reviewkan IS300 bos. Okey, dekat belakang saya ni saya dah bawakan kepada yang meminta untuk saya reviewkan IS300. So guys, jangan lupa like, follow, comment, share dan juga tekan button subscribe. Let's go. Alright bang, ini dia kereta yang abang minta dekat saya tadi. So dekat depan kita sekarang ada satu unit Lexus IS300 F Sport Mode Black. Okay, ini di antara Lexus IS300 yang paling full spec lah. Yang cantiknya Lexus pada zaman sekarang, tengok dia punya lampu, dia punya muka front facelift tu dah cukup garang. Bukan abang je minat, saya pun minat Lexus ni. So yang depan kereta ni tahun 2021, berharga 248,000 on the road, NCD 55%. Okay, kita nak provide warranty sehingga 8 tahun. Nampak dia punya mata tu bang, garang siut, serius memang garang. So guys, yang cun lagi kereta ni, dia datang dengan seat dalam warna merah. So kejap lagi kita masuk dekat bahagian dalam. Ada datang dengan apa ni, sunroof. So kalau mode black, macam ni lah dia punya sport rim, all black color. Okay, so nanti tayar kita tukar baru. So tayar kita tukar baru. Jepun ni tak kisahlah mileage rendah ke mileage tinggi ke, memang dia akan buang dekat Malaysia tayar yang memang out punya. Sebab sana getah mahal, tayar mahal. Okay, so kita tengok look around. Saya minat betul bila dia letakkan dia punya side mirror ni. Bila dia closekan side mirror dia ni, nampak macam Optimus Prime. So ni bahagian belakang. Right, depan dah sporty. Bila tengok belakang, ya Allah ya Tuhanku, lagilah mengancam. Nampak ni, lagilah mengancam. Lampu LED yang panjang straight line. So L shape Lexus, 4 Lexus. Dia ada dua tip exhaust. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada dua tip exhaust, kiri dan juga kanan. Ini antara kereta sedan yang orang cakap best lah kita bawa. Dia tak macam model-model Lexus sebelum ni. Kalau model sebelum ni orang cakap Lexus je orang tua pakai, Lexus je orang tua pakai. Tapi tak, untuk sekarang ni Lexus bukan orang tua je, muda macam kita pun dah boleh pakai. Bila yang tua pakai pun akan jadi muda. Jom kita tengok dekat bahagian dalam. Nampak ni, dia datang dengan full colored interior seat. Okay, full colored interior seat, electric seat. Ni bahagian dalam dia. Kita masuk belah sana lah, kita tengok, jom. Okay bang, saya dah pusing dengan kereta ni sebab saya nak tunjuk dekat bahagian dalam. Kalau saya letak pada position tadi, tak nampak sebab dia akan kabur dengan cahaya matahari dekat belakang saya ni. So ini adalah bahagian dalam untuk driver side IS300 F Sport Mode Black. Okay, mileage dekat sini baru 28,000. Ini bukan cala-cala, ini kotor lagi. Kotor kereta ni, belum cuci lagi, nampak ni. Okay, dia datang dengan sunroof lagi. Ada auto cruise, pedal shift, 8 speed. So kereta ni datang dengan 8 speed, 241 horsepower, 360 camera, full view. Okay, untuk kapasiti minyak ni 66 liter. So 66 liter, kalau ikutkan average kereta ni boleh pergi sehingga 500 km, bergantung dengan cara pemanduan kita lah. Okay, right. So ini bahagian belakang pula. Nampaklah super mewah untuk kereta ni. So guys, siapa berminat untuk kereta ni, boleh roja Arif Harin. Tengok dia punya saiz tayar kejap, 19 inci. Sport rim dia saiz 19 inci. Tak nampak lah dekat situ. Kalau dekat sini, ya hanam tayar dia bagi dekat kita Jepun ni. Dekat sini mana dia punya? Okey, 235 40 19. 235 40 19. So kita akan bagi dengan tayar baru nanti. Warranty sehingga 8 tahun. Okay, clear bang 241 horsepower. Mana pula dekat ni 241 horsepower.
dia punya tempat simpan barang dekat belakang ni sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Harga RM248,000. On the road NCD 55%. Kereta 241 horsepower. 1 liter kereta ni boleh pergi sehingga 11 km. Itu untuk sikit detail, sikit information lah berkenaan Lexus IS 300 F Sport ni. So bang, itu simple yang kita nak bagi tahukan pada abang yang request tadi. So kita nak sambungkan, kita nak tengok hari ni stok yang ada dekat showroom. Kita akan pergi showroom lagi satu dekat depan. Sana ada BMW lagi banyak. BMW 135, 118. Macam dekat sebelah saya tu, dekat sebelah sini saya dah tunjukkan video sebelum ni. Ada satu BMW 135 sunroof warna merah, ada 118. Kat sini saja ada 4 ke 5 unit. So kita tengok dekat showroom lagi satu dekat bahagian depan. Okey geng, info tambahan RM148,000. On the road NCD 55%. FK7 tahun 2021, manual. Sebelum ni status booking, loan customer reject. Okey, sekarang kita open for sale balik. Kalau berminat, Roger Arif Barin, kita nak booking RM500 sahaja. Kelaikan gaji RM4,500 dah boleh apply untuk FK7 manual. Okey, jom kita pergi misi yang sebenar. Okey, jom kita drive kereta ni, kita bawa pergi office lagi satu dekat depan. Kita nak rasa dia punya feel pemanduan kereta ni. Best tak best kan? So guys, sekarang saya tengah drive kereta ni. Actually dia dalam kawasan showroom saya ni je, kawasan industri ni. So saya tak masuk jalan besar lah. First, bila saya duduk dalam kereta ni, dia punya feel sitting position tu, cakap aduh memang best. Dia comfort, seat dia best, seat dia lembut kan. Lepas tu dia tengah sedap ni sebab saya pakai dia punya cooler seat. Dia ada pemanas untuk seat ni dan ada untuk penyejuk untuk seat ni. So sekarang saya tengah pakai untuk sejuk. So dia best lah kan, tengah-tengah panas macam ni kan. Aduh, lembutnya tekan dia kan. Shit, memang best lah. Memang best. Kereta 241 horsepower, 8 speed gear, memang best. So kereta ni saya boleh cakap kalau jalan jauh memang tolong komen siapa yang pernah pakai kereta ni, siapa yang sedang pakai kereta model ni, best tak best. Pada saya bawa ni dia okey, relax dia kan. So nanti saya akan pakai track plate untuk kita jalan jauh sikit, okey. Tapi kita dah sampai dah pun dekat showroom lagi satu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana signal dia? Oh, signal dia belah kanan. Okay, jom. Oh, banyak. Ada FF5, BMW M3 tu pun ada lagi. Lepas tu ada CLA 35 shooting brake warna silver, FF5 biru, GR86 warna hitam, BMW. Jom kita masuk. Alright gang, ini dia next showroom kita nak tunjuk kat korang. So, banyak kereta padu-padu kat sini. GR86 ada. So yang ini FL5 tahun 2024 warna boost blue ni. Mileage baru 2800, 2024. Grade cantik. So yang ini harga RM298,000. On the road NCD 55%. M3 competition UK spec, full spec ya yang ni. So yang ni tahun 2023. Macam biasa ada dalam video sebelum ni. Ni RM650,000. On the road NCD 55%. CLA 35 shooting brake, AMG sunroof, bucket seat. Lawa lah siot. Ini tahun 2021 lah ini. Ini tak ada, tapi tak silap saya yang ini harga RM260,000. Estimate on the road dalam RM266,000-67,000 lah. Yang ini lawa siot. Warna silver untuk dapatkan shooting brake CLA 35 AMG memang rare. Memang rare orang cakap. AMG CLA 35 shooting brake AMG. BMW FL5. Next, ini dia BMW 135. Yang ni dah sold booking. Warna merah 135 tahun 2022 2.0 liter. So yang ini sama 2022 BMW 135 baru sampai. Yang ni tak silap saya on the road estimate dalam 205 on the road estimate. Okey, anggaran lah. Yang ini 118.
Yang ini on the road 155,000 on the road, NCD 55%. Sama juga. Warna merah ni pun sama. On the road 155,000 on the road, NCD 55%. Warranty sehingga 6 tahun. Okey, kalau kereta macam ni kita nak provide warranty 8 tahun. Yang ini Japan car 8 tahun. Continental walaupun Japan kita provide dengan warranty sehingga 6 tahun. Kalau nak upgrade warranty sehingga 8 tahun pun tak boleh, tak ada masalah, boleh je. Okay guys, ngam mana berminat Roger Aribarin. So Jimny tu ada lagi, yang ini dah sold. Ini semalam customer saya, Brother Zul daripada Ampang, dia datang dengan wife dia, dia booking Mini Cooper. Okay, Mini Cooper ni dah sold. Thank you Support Aribarin. So loan pun kita dah jalan, waiting approval saja. So kita ada next project kereta ni, maybe insyaAllah lepas loan approve kita akan tukar color. Customer nak request macam-macam, dia nak buat macam-macam, dia nak tukar color. Dia ada satu konsep untuk bisnes dia, so kita layankan je. Ni GR Yaris. So guys, kalau korang berminat dengan kereta yang ada dalam video ni, korang just boleh screenshot, terus WhatsApp dekat Aribarin. Macam biasa, nombor phone ada dekat, saya pinkan dekat komen kat ruangan bawah YouTube saya ni. So FF5, BMW, mana satu menjadi pilihan korang? Macam biasa, nak datang showroom, make your appointment dengan Aribarin. Please welcome. Booking RM500, InsyaAllah kita akan bagi kereta ni korang bawa balik sampai depan rumah. Kita jumpa next video guys. Jangan lupa follow, like, comment, share dan juga tekan button subscribe. Assalamualaikum.